Sekarang ni musim EV. Semua syarikat nak keluarkan kereta EV. Lagi-lagi syarikat kereta nasional kita, iaitu Proton dan Pro 2. Sekarang Proton dah pun launch IMAZ 7 dan akan datang IMAZ 5 yang akan punya harga paling murah, RM60,000 saja guys. Saya pun memang terasa sangat kenapa saya beli kereta awal sangat. Patut tunggu IMAZ 5. Tapi korang tahu tak, syarikat mana yang mengeluarkan EV paling banyak dan membuat jualan EV terbesar di dunia? Kalau korang nak tahu, tengok video ni sampai habis. Jom kita lihat di tempat yang ketiga syarikat pengeluar EV terbesar di dunia. Di tempat yang ketiga adalah syarikat Wuling yang membuat jualan sebanyak 688,000 pada tahun 2024. Syarikat Wuling ini taklah terkenal sangat di luar negara China, tetapi mempunyai jualan yang sangat-sangat besar di negara China. Di tempat yang kedua ini adalah syarikat yang memulakan segala-galanya. Syarikat yang memulakan industri EV ini adalah Tesla. Yes, syarikat Elon Musk ini telah pun berjaya membuat jualan sebanyak 1.78 juta kereta EV pada tahun 2024. Ini hanya sikit saja. Sebenarnya syarikat Tesla ini mempunyai kesukaran untuk deliver kereta EV tepat pada masanya kerana kapasiti. Tetapi dengan kehadiran kilang Gigafactory yang baru, iaitu di Texas dan juga di Shanghai, syarikat ini akan membuktikan bahawa ianya boleh mengeluarkan lagi banyak kereta EV pada masa akan datang. Di tempat yang pertama ini adalah syarikat EV yang telah pun menggegarkan seluruh dunia. Ini adalah syarikat daripada China. Ini adalah syarikat BYD. Syarikat ini telah pun berjaya membuat jualan sebanyak 3.84 juta kereta EV pada tahun 2024. Yang menariknya, syarikat ini pada asalnya membuat bateri. Syarikat gilang bateri je tau. Tapi sekarang telah pun menjadi syarikat pengeluar kereta EV terbesar di dunia. Kalau korang tahu pasal syarikat pengeluar kereta EV terbesar di dunia, jangan lupa follow saya, Uthman Fazil, dan jumpa lagi dengan video yang seterusnya.